Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Artikel diambil daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Rakyat tidak perlukan nasihat berjimat, rakyat perlukan penyelesaian. Tadi diumumkan 3 berita baik untuk rakyat. Pertama, harga RON 95 kekal. Kedua, rakyat disaran berjimat cermat. Ketiga, 13 hari bulan akan diadakan mesyuarat kabinet. Rakyat mendengar pengumuman ini dengan penuh harapan. Namun selepas difikirkan semula, ramai mula bertanya-tanya, yang mana satu sebenarnya berita baik untuk rakyat? Kerana realitinya pada hari ini, harga barang masih tinggi, kos sara hidup terus menekan. Ramai rakyat masih bergelut untuk meneruskan kehidupan. Jika sekadar mengekalkan keadaan sedia ada dan menyuruh rakyat berjimat, itu bukan berita baik. Itu hanyalah rakyat diminta terus bertahan dengan tekanan yang sama. Rakyat hari ini tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya mahu kehidupan yang lebih stabil dan masa depan yang lebih terjamin. Kerana rakyat tidak perlukan nasihat berjimat. Rakyat perlukan penyelesaian. Dan persoalan yang semakin ramai rakyat mula bertanya pada hari ini, sampai bila rakyat perlu terus bertahan? Adakah ini benar-benar berita baik untuk rakyat?